Untuk mencapai sasaran sebuah negara ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2020, satu dasar yang khusus, menyeluruh dan lestari amat perlu dirangka. Usaha ini penting untuk memenuhi keperluan seluruh masyarakat, termasuk kumpulan yang miskin dan terpinggir. Justru, ia perlulah meliputi seluruh sudut pembangunan modal insan dan pendidikan masyarakat. Menurut pakar ekonomi, Profesor Enjas Ekonomi dan Pengajian di Universiti Melaya, Tan Sri Dato' Dr. Kamal Saleh, pendekatan ekonomi yang menyeluruh perlu diambil supaya masalah ketidakseimbangan ekonomi dalam kalangan masyarakat dapat dikawal. Pendekatan pembangunan manusia yang digunakan untuk menilai pembangunan menggunakan kerangka manusia dan kebolehan mereka dan bukan pertumbuhan ekonomi semata-mata mestilah menjadi kriteria mutakhir dalam mengukur pembangunan sesebuah negara.